Aktiviti perpindahan Persib Bandung pada awal musim 2026 dilihat masih rancak apabila kelab gergasi Indonesia itu kini dikaitkan dengan nama bekas pemain sayap AC Milan, Samu Castillejo. Selepas hangat dengan spekulasi membabitkan Layvin Kurzawa, Castillejo pula dilaporkan berpotensi menjadi rekrut baharu pasukan yang dikenali sebagai Maung Bandung itu bagi memperkuatkan jentera serangan mereka. Pemain berusia 31 tahun itu ketika ini beraksi bersama juara Liga Super Malaysia, Johor Darul Tazim JDT, namun dikatakan sedang mempertimbangkan untuk mencari destinasi baharu demi mendapatkan minit permainan lebih konsisten. Spekulasi perpindahan Castillejo ke Indonesia semakin menguat susulan keputusan rakan sepasukannya di JDT, Mosa Sidip yang sah kembali beraksi di Indonesia selepas menyertai Bayangkara FC. Untuk rekod, Castillejo dan Sidip berdepan situasi hampir sama di JDT apabila kedua-duanya bergelut untuk menembusi kesebelasan utama The Southern Tigers berikutan persaingan sengit di barisan hadapan. Setakat ini, Castillejo hanya merekodkan 4 penampilan dalam saingan Liga Super Malaysia serta 1 aksi dalam Liga Juara-Juara Asia Elite Akli, sekaligus menimbulkan persoalan mengenai peranannya dalam perancangan pasukan. Kekurangan peluang beraksi itu menjadikan perpindahan ke Liga Super Indonesia sebagai pilihan realistik buat pemain bernombor jersey 70 berkenaan, meskipun dia memiliki reputasi besar hasil pengalaman beraksi di pentas Eropah. Namun begitu, perpindahan Castillejo bukan tanpa risiko berikutan laman bola sepak tempatan, yang menyoroti 2 aspek utama yang perlu diberi perhatian oleh Persib. Berdasarkan hantaran tersebut, yang pertama ialah rekod kecederaan pemain itu yang dipercayai menjadi faktor utama beliau gagal bersaing untuk mendapatkan tempat tetap dalam skuad utama JDT. Selain itu, faktor keselamatan peribadi turut menjadi keutamaan Castillejo selepas dilaporkan pernah menjadi mangsa rompakan sebelum ini, sekaligus mendorong dia memilih kelab yang mampu menjamin keselamatannya. Sekiranya Persib serius untuk mendapatkan hikmat Castillejo pada jendela perpindahan Januari ini, pengurusan kelab perlu menebus baki kontrak pemain tersebut yang hanya akan berakhir pada Mei 2026. Mengulas spekulasi berhubung kemasukan pemain bintang ke pasukannya, Ketua Jurulatih Persib, Bojan Hoda, bagaimanapun memilih untuk kekal tenang dan berpendirian realistik. Jurulatih kelahiran Croatia berkenaan menegaskan bahawa dia tidak bercadang melakukan rombakan besar-besaran di pertengahan musim. Kami sudah melakukan perubahan besar pada awal musim. Mungkin hanya 1 atau 2 pemain yang prestasinya kurang memuaskan akan diganti. Saya rasa tidak akan berlaku banyak perubahan, katanya pada Isnin. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.